Assalamualaikum. Yang mana mencari Ford Ranger 2.2 liter enjin turbo automatik 4x4 barang second hand tapi nak condition macam baru, inilah bang. Bang, saya nak jual murah-murah saja. Siapa nak datang beli cepat. Okey, yang ini tahun 2015 original model facelift, bukan convert bang original muka baru, dan yang ini body dia lebar bang. Inilah bang. Bang, masa baru harga dia sangat mahal, sangat keras. Sekarang kita nak jual 49,000, boleh nego lagi. So cat kereta ni original dari kilang Ford lagi bang So cat dia abang tengok masih cantik, masih kemas lagi. So yang ini 2.2 liter, 6 speed auto. So abang tengok body dia masih cantik. Yang ini yang spek XLT, yang spek tinggi bang. Okey, so lampu pun abang tengok masih cantik. So lampu kiri kanan tak ada pecah, tak ada crack, maknanya dalam keadaan baik. Mesti abang fikir, bang, kalau pick up ni sebelum ni owner masuk off-road ke? Sebelum ni dia pakai untuk apa bang? Company ke? Tak bang, yang ini direct owner, satu owner. Abang jangan terkejut dah, owner sebelum ni perempuan bang. Perempuan, okey, dia memang suka jenis tinggi-tinggi punya. So dia belilah Ford Ranger. Okey, dah tukar sport rim dan tayar Toyo, tayar bunga besar. Okey, so abang tengok bahagian belakang, saya buka ya. Abang tengok dia semua soft bang. Masih elok lagi. Abang tengok saya buka macam ni. Okey, dia tak ada hentak bang. Dia lembut je. Okey. So benda ni semua abang tengok bersih bang. Kalaulah Ford Ranger ni masuk off-road, bawa barang, buat lala move ke apa ke, dah ni semua tak ada bang. Dia dah hancur dah bang, dah korek dah bang. Memang benda-benda ni semua dah hilang, dah habis dah. Warna dia pun hitam, abang tengok marking hijau, marking hijau semua ada. So bila abang tutup pun lembut saja bang. Abang tengok, senyap. Tak adalah bunyi kedagar, geduga, tak ada semua. Okey, stiker ni ada, stiker ni ada. Maksudnya bang, stiker kalau tak koyak, maknanya kereta ni cat ori. Inilah saya boleh buktikan cat dia original. Okey, luar pun dah cantik macam ni. Dalaman, kalau abang tengok mesti abang beli. Bersih bang, memang bersih. Okey, so barang ni tak ada calah, dashboard bersih lagi. Kapet original masih cantik. Abang tengok benang dia pun tak pudar, tak koyak. Okey, seat dia masih cantik, masih elok. Benang-benang ni semua tak ada koyak bang. Okey, bahagian belakang pun bersih, bahagian atas pun bersih. Of course lah bang, dah perempuan takkan disar rokok. Kalau nak isar rokok, atas ni semua dah hitam dah, memang dah hitam. Senang cerita bang, kereta